Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat satu lauk simple iaitu ikan kempung masak pindang. Okey, bahan-bahan yang mudah saja. Saya gunakan 2 ulas bawang merah, 1 ulas bawang putih, 2 iris lengkuas, 2 iris halia, 1 batang serai, 2 asam keping dan juga cili padi dan juga cili merah. Masak pindang ataupun masak singgang ni mudah saja. Kita lebur je semua bahan-bahan tadi dalam periuk. Kita satukan semua sekali. Cili merah dengan cili padi tu kalau nak masukkan terus pun boleh masukkan terus. Tapi saya masukkan di akhir nanti. Okey, lepas tu kita masukkan air secukupnya untuk kuah. Air ni bergantung kepada berapa ekor ikan yang kita akan gunakan. Lepas tu masukkan garam, serbuk kunyit dan juga serbuk patik ayam ataupun ikan bilis. Boleh juga kalau nak guna perasa ataupun aji. Kita gaul-gaul sepati, lepas tu kita biarkan kuah ni mendidih terlebih dahulu. Pastikan kuah tu sesedap rasa dulu baru masukkan ikan. Saya gunakan 3 ekor ikan kembung ataupun ikan temenung. Lepas tu kita masukkan cili padi dan juga cili merah untuk hiasan. Kalau suka pedas, cili padi tu boleh picit-picit masa kita makan nanti. Okey, lepas tu kita renyih kuah ni sebentar sampai ikan ni masak. Masa kacau-kacau tu kena kacau lembut lembut sikit sebab takut nanti ikan ni hancur. Okey, nampaknya kita punya ikan dah pun masak. Nak tahu macam mana? Kita tengok mata dia tu warna putih dan tersembur. Kalau tadi yang belum masak tu mata dia nampak jernih. Okey, dah siap dah kita punya ikan kempung masak pindang. Selamat mencuba.